Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube Mazman Mazman. So hari ni 28 hari bulan Mei, hari Rabu. So sekarang aku dekat mall untuk tengok Keluang Man. Okay, so this is one of the earliest ticket lah sebab hari ni Rabu malam kan. So basically selalunya premier hari Khamis, tapi Rabu malam selalunya dah ada lah. So yeah, I'm hoping for the best untuk Keluang Man. I honestly have high expectation untuk filem ni, tapi lepas aku tengok trailer dia, aku cuba lowerkan sikit lah supaya aku tak kecewa. So tak apa, aku harap dia at least boleh sampai level Cicak Man yang KRU buat dulu tu pun aku dah cukup berbangga, cukup puas hati lah. So tak apa, just hoping for the best. And tengok lah, nanti sekejap lagi aku buat review. Aku pergi tengok dulu. So yeah, let's go. So here we are now. So let's go. Okay guys, so I've just watched Keluang Man, baru je habis. So sekarang aku on the way ke kereta. Damn, I am so excited untuk buat review untuk filem ni. So korang tunggu aku sampai rumah dulu lah, baru aku buat. Okay, sumpah excited gila weh. Damn, I don't care what people say, but this is my review and this is my opinion lah. Memang damn. Okay guys, so aku sekarang dekat 7E. Lepas aku tengok Keluang Man tadi, terus aku rasa nak beli apa ni, Wanda Coffee yang ada muka Keluang Man tu. So ya, tapi kat sini ada muka bebek je. Tak apa, kita cari. Let's go. Ada muka bebek je guys. Tak nak bebek, nak Keluang Man. Aduh, tak ada ke Keluang Man punya bebek pula dah. Macam mana? Aku nak Keluang Man, nak kumpul. Aduh. Okay guys, so aku datang ke kedai lain untuk cari yang Keluang Man punya. Harap ada lah, ada ke tak ada. Okay guys, so sekarang kita di kedai runcit yang ketiga. Harap-harap ada lah. Okay, kita cari, harap-harap ada. Aku tak nak bebek, aku nak gambar Keluang Man kak. So jom cari. Okay, so bahagian kopi. No, okay ada. Alamak, silap. Tu dia, ini kita cari guys. Ya, ini yang kita cari. Let's go. Nice. Okay guys, so aku dah dapatkan Wanda Coffee Keluang Man. Jom kita try. Padahal memang Coffee Wanda je kan. Tak ada, aku rasa tak alter pun rasa dia. Memang Coffee Wanda Tongkat Ali. Aku dah lama sebenarnya nak beli yang Wanda Coffee yang gambar Keluang Man ni, tapi bila aku tengok trailer tu, aku macam tak tertarik sangat. Macam nak beli, tapi rasa macam nanti lah. Tapi bila dah lepas tengok cerita dia, aku cakap, kena beli. Kena jadikan collection lah, macam tu lah. So nanti mungkin aku akan beli yang bebek punya, bebek punya gambar kat sini juga kot. Supaya macam aku ada banyak collection lah kan. Tapi kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Padu. Dia bagai seorang pahlawan. Tiba-tiba kan. Okay, so kita teruskan dengan kita punya review. Okay, aku siap buat note weh. Kenapa aku buat note? Sebab banyak benda aku nak cakap pasal filem ni. Okay, ready? So yeah, let's go. So aku baru je habis tengok Keluang Man tadi pukul 7.45. Okay, aku ambil waktu tu sebab sesuai lah. So kita sempat solat maghrib dulu, lepas tu solat isyak, boleh solat kemudian. Rasa bersalah pula cakap itu, tapi yelah, maksudnya kita ada masa lah untuk aku ada masa lah untuk solat kan sebelum tengok cerita tu. So aku tengok pukul 7.45, habis dalam pukul 10 lebih tadi. Sebab duration cerita ni lebih kurang 2 jam 17 minit tak silap aku. Okay, so Keluang Man mengisahkan tentang Burhan yang ingin membalas dendam terhadap Syamsi ke Syamir ya? Syamsi. Okay, Syamsi kerana telah membunuh ayah angkat diorang, iaitu Ayah Mat. So apa yang berlaku selepas tu aku tak nak cerita, tengok sendiri. Okay, so Keluang Man, aku rasa semua orang ada this one main question yang ada dalam otak diorang. Is Keluang Man a success adaptation movie? Dan jawapan dia adalah definitely yes. Sumpah
sumpah aku rasa cerita ni best gila. I don't care what people say, I don't care apa kawan-kawan reviewer aku, kawan-kawan movie reviewer aku yang lain cakap. Dia orang tak puas hati ke, dia tak suka ke, rasa macam cringe ke apa, dan tak. Tapi pada aku, I would say this adaptation is a success, and I would say Anwari berjaya buat adaptation Keluang Man ni jadi superb lah, I would say. Okay, so aku akan bagi tahu korang point-point tentang kenapa Keluang Man filem ni is a success, and kenapa aku suka filem susah betul sebut lah filem Keluang Man ni. Okay, bukan nak cakap dia tak ada kekurangan, tapi kekurangan dia tu aku mungkin akan selitkan dalam point kelebihan dia lah. Sebab tak banyak. Mostly adalah poin-poin kelebihan yang aku nak ceritakan hari ni. Okay, so yang pertama, kenapa aku suka filem Keluang Man ni, dia punya storyline, guys. Okay, to be honest, aku macam masa first aku tengok, okay, macam ni, Keluang Man tu keluar pada zaman-zaman aku kecil dulu, and aku memang tengok siri animasi Keluang Man tu dekat TV 1 ke TV 2 tu silap aku. Memang aku pernah tengok lah, tapi sebab kita waktu aku tengok waktu aku kecil, so dia punya storyline in the whole series tu aku tak dapat nak catch sangat lah sebenarnya. So aku just ingat, okay, Keluang Man ni adalah satu hero orang gila yang selamatkan orang, something like that je lah. Kita dapat just orang kata gambaran yang secara mendata saja pasal benda tu, sebab yelah masa tu aku kecil lagi. So storyline dia sejujurnya aku tak berapa ingat sangat lah storyline yang betul. Tapi yang aku pasti dalam filem Keluang Man ni, script writer dia dah buat satu olahan yang baru supaya storyline tu jadi lebih logical dan lebih sesuai untuk difilmkan. Sesuai untuk filem lah basically. Dan I would say olahan dia orang tu berjaya, sebab aku sangat-sangat immerse dengan dia punya storyline, dan aku sangat suka dengan storyline. Memang storyline dia sebenarnya sejujurnya tak kompleks sangat. Basically pasal orang gila yang nak balas dendam terhadap kematian ayah angkat yang dia paling sayang. Okay, dengar apa simple, memang very simple, memang sangat senang untuk korang hadam. Tapi basically pada aku rasa kekuatan cerita ni adalah, kekuatan storyline dia tu terletak pada cara dia, aturan plot dia tu. I would say macam dia punya aturan plot tu membuatkan kau rasa macam excited untuk tahu apa yang jadi next dalam cerita ni. Sebab yelah aku pun orang kata storyline yang asal dia daripada series animasi tu pun aku macam tak ada gambaran yang clear sangat macam aku cakap tadi. Jadi aku masuk dengan, boleh kata macam fresh jugalah. Masuk dengan fresh dan tak ada expectation yang banyak terhadap storyline dia. Dan aku rasa sangat-sangat puas hati. Sebab aku rasa macam storyline dia tu memang sesuai lah untuk dijadikan satu origin ataupun backstory kepada satu superhero yang bernama Keluang Man ni. So basically aku boleh kata it's a good start. It's a good start for a new superhero nama Keluang Man ni. Untuk orang kata bina nama dia dekat orang kata ni lah, orang kata apa, industri kita lah. Sebab sebelum ni dia sebagai siri animasi, sekarang sebagai filem, sebagai live action filem. So aku rasa dia punya cerita ni just nice untuk perkenalkan Keluang Man ni kepada generasi lama yang dulunya layan dia punya kartun, and now kita nak perkenalkan dia dekat generasi baru juga yang tak pernah tahu pun siapa Keluang Man ni. So I would say cerita dia ni memang nice lah. I would say olahan yang sangat bagus dan sangat tepat lah. Sebab aku boleh kata, aku tahu kalau dalam siri animasi, cara dia peroleh suit Keluang Man tu dan macam mana dia boleh jadi Keluang Man tu sangat-sangat berbeza dengan apa yang jadi dalam filem. Dan aku boleh nampak itu, that is one of the obvious thing yang dah diolah dalam filem lah, which is, dan cara olahan dia tu pada aku boleh diterima. Maksudnya dari mana dia dapat suit tu, macam mana dia boleh buat suit tu jadi Keluang Man, dan macam mana dia boleh dapat nama Keluang Man tu pun, everything seems logical dan boleh diterima lah. Lebih dekat dengan reality lah. So aku sangat-sangat suka olahan untuk filem Keluang Man ni. Okay, storyline dia aku sangat-sangat suka. Aku rasa sangat-sangat berjaya lah. Okay, tu first point. Second, okay, aku sangat-sangat suka dengan dia punya komedi. Okay, sejujurnya
I never expected, sebelum aku tengok cerita ni, I never expect to have this point dalam kelebihan filem ni. Faham maksud aku? Aku ingatkan point komedi ataupun lawak untuk cerita ni aku akan letak dekat dalam kekurangan cerita ni. Sebelum aku tengok cerita ni lah, tu aku punya expectation. Tapi lepas aku tengok, aku rasa lawak dan komedi dan cerita ni sangat-sangatlah sesuai untuk diletakkan dalam kelebihan filem ni. Sebab apa? Sebab aku gelak terbahak-bahak, guys. I mean like, aku sangat-sangat enjoy setiap lawak yang berlaku ataupun yang disajikan dalam cerita ni. Okay? Kenapa? I would say sebab lawak dan komedi yang dibuat, especially yang melibatkan watak Borhan dan juga Keluang Man ni sendiri, dia bersahaja. And most of the lawak and or basically skit lah kan, apa, comedic scene tu, dia berlaku dalam scene yang serius. Faham tak? Mostly scene yang serius, tapi dijadikan, macam mana cakap, disebabkan watak Borhan yang gila ni, benda tu macam walaupun situasi tu sedang serius ataupun scene tu tengah serius, dia berjaya masukkan that unsur komedi atau unsur lawak tu dengan jayanya, dengan cara yang bersahaja melalui watak Borhan yang gila ni. Basically macam kau boleh terima lawak tu sebab kau tahu Borhan ni gila. Basically macam tu. So aku sangat suka lawak-lawak yang komedi yang disajikan, dan aku mostly tergelak terbahak-bahak juga lah, to be honest. And aku rasa keberjayaan ataupun the successfulness of, orang kata, penyampaian lawak tu adalah disebabkan, aku boleh kata sebab cara penyampaian lawak tu bersahaja. And aku tipulah kalau kata tak ada langsung yang macam yang almost to cringe kan. Okay, ada a few lawak yang nampak macam try hard, but mostly bersahaja. Tapi yang try hard tu pun dia macam almost to cringe. Faham maksud aku? Dia macam dia ada yang certain tu nampak macam nak try hard and almost to cringe, tapi dia berjaya cantas benda tu lah. Maksudnya dia nak cringe ni tapi tak sampai. So macam dia basically most of the lawak acceptable lah. Okay, so aku sangat suka sebab, and aku sangat suka dengan macam nak cakap, aku boleh kata komedi dan lawak yang disajikan dalam cerita ni, dia tak buatkan filem tu nampak, orang kata, nampak murah ataupun nampak cringe. Faham tak? Tapi komedi dan lawak yang disajikan dalam cerita ni membuatkan filem ni lebih fun to watch and looks more colourful and lebih ada variation dari segi dia punya genre lah. Maksudnya bukan sekadar action semata-mata, tapi komedi tu pun kuat. Basically unsur komedi yang ada dalam filem ni tak membuatkan filem tu nampak murah ataupun cringe, ataupun yelah, murah atau cringe, tapi membuatkan filem ni nampak lebih, orang kata, macam nak cakap, lebih estetik lah, I would say. Bukan estetik, dia lebih, orang kata apa, lebih rare. Sebab macam komedi dia tu banyak yang sejujurnya aku tak pernah nampak lagi filem-filem Malaysia buat komedi macam tu. Okay, especially bila dia berjaya masukkan lawak komedi tu dalam scene-scene serius. Even fighting sequences. Ni aku kata ni aku rasa tak pernah lagi filem Malaysia buat macam ni. Which is scene komedi tu dimasukkan dalam scene fighting sequences yang serius. Tapi dia berjaya masukkan scene komedi tu, lawak tu dalam pertengahan pergaduhan tu. So macam kau boleh bayangkan benda tu macam susah nak buat benda tu. Memang susah. Tapi dengan pertolongan setup, CGI dan sebagainya, semua benda lah basically membuatkan scene komedi tu sampai dalam keseriusan fighting sequences tu, tapi sampai lawaknya. So maksudnya basically rare, very rare. I would say jarang movie, especially movie Malaysia yang berjaya masukkan unsur komedi dalam scene-scene serius, bukan sahaja dalam bercakap tapi fighting sequence sekali. So macam memang lain pada lain lah filem ni. And aku suka juga bila watak Borhan atau Keluang Man ni banyak scene-scene yang breaking the fourth wall. Okay, breaking the fourth wall ni maksudnya, pada siapa yang tak faham, dia macam bercakap dengan penonton, tapi dia sebenarnya bukan bercakap dengan penonton. Basically dia
lebih banyak bercakap dengan narrator. So basically dia macam nah, dia banyak menggunakan, pada aku dia successfully menggunakan utilize that watak Borhan yang gila tu. Sebab macam bila dia bercakap dengan narrator tu, dia macam nampak macam breaking the fourth wall, tapi kalau dalam konteks cerita tu pun masih boleh diterima pakai sebab Borhan ni gila. Faham tak? Orang gila kan selalu cakap seseorang sebab dia ada dengar suara kan. So benda tu digunakan untuk macam konon-kononnya dia breaking the fourth wall, macam cakap dengan penonton, tapi rupanya dia tengah bercakap dengan narrator cerita tu. And buatkan benda tu lagi best ialah narrator tu dia buat macam suara Abang Halim Osman, Putar Halim kan, yang apa, Roda Impian tu. So macam benda tu macam sangat, aku rasa sangat precious tau. Banyak benda-benda yang aku suka ni sebab dia banyak reference kepada benda-benda yang nostalgic, and banyak reference ke benda-benda yang nostalgic dan juga memorable dekat dalam Malaysia sendiri. So benda tu membuatkan komedi tu sampai lah. So yeah, itu second point. Oi, panjang sangat second point aku. Sebab aku just nak jelaskan kenapa komedi dia aku suka. Okay, so itu komedi. Okay, aku ada buat point ni sebab aku takut terlepas. Okay, third, lakonan. Okay, lakonan ni I think specifically Nasty lah. Okay, Nasty, I would say Nasty is Borhan lah, I would say. Okay, Borhan is for Nasty and Nasty is Borhan lah. Okay, memang pada aku memang tak salah lah pilih Nasty sebagai watak Borhan ni. Pada awalnya kita tahu most of rakyat Malaysia ni memang agak skeptical dengan pemilihan Nasty sebagai Borhan, sebab bila tengok watak Borhan yang gila tu, kita macam gila yang macam gila dia pula macam jenis yang kadang serius, tiba-tiba dalam keadaan serius dia lawak, dengan kau tahu background Nasty ni tak ada background lawak. So most of Malaysians dia orang, atau termasuk aku sekali lah, kita macam ada rasa that skeptical, rasa macam Nasty boleh ke bawa watak macam ni kan. But ternyata he proved us wrong, and he proved himself in this film yang dia memang boleh bawa watak Borhan ni. Basically macam boleh tengok yang di mana Nasty ni dia punya acting skill tu memang dia ada wide range of acting skill lah, I would say. Dia memang dia boleh bawa lah watak macam ni. Aku memang tabik lah. Dia macam menjadi lah watak orang gila dia, yang orang gila yang tengah serius tiba-tiba boleh gelak, tengah serius tiba-tiba boleh buat lawak. Benda tu sampai tau. Maksudnya nampak macam Nasty tu real Borhan yang gila. Faham tak? So aku tabik gila. I would say this character is definitely for Nasty. Kan sebelum ni orang kata oh baik ambil Jeb sebab nampak Jeb tu memang real macam Borhan, tapi kau kena fikir logik ah. Jeb bukan seorang pemain filem atau Jeb bukan seorang pelakon. Jadi dia pelawak je. So kalau ambil Jeb, dia akan jadi macam, dia mungkin part lawak tu sampai tapi part serius mungkin tak sampai. Tapi bila ambil Nasty ni boleh kata macam sampai lah, sampai dua-dua part tu sampai. Dua-dua side karakter, dua-dua karakter Borhan tu sampai. Waktu dia serius, waktu dia gila-gila jadi lawak-lawak tu pun sampai. So yeah, hands down to Nasty memang terbaik. And bukan saja pada Nasty, I would say Remy Shah pun mainkan peranan yang penting jadi villain Syamsir tu. Boleh rasa aura villain tu, tapi dia ada satu plot twist. Walaupun plot twist tu sejujurnya pada aku expected, tapi mungkin benda tu tak mengacau lah. Sebab aku cakap di storyline dia paduan. So benda tu tak mengacau kepaduan ataupun kehebatan storyline dia. Aku masih enjoy walaupun aku expect dah plot twist dia apa. Tapi benda ni pun dibantu dengan lakonan Roshamno yang padu lah sebenarnya. Okay, ya aku boleh kata Nasty, Remy Shah, Roshamno has done a great job lah dalam cerita ni. Diorang berjaya bawa watak diorang dengan jayanya. Kita boleh rasa that setiap watak tu memang orang kata tailor made for them lah. Memang jadi lah. And untuk watak yang watak Dr. Malini and juga Inspector Sahab sebenarnya dia punya role dalam cerita ni, dalam storyline kali ni, storyline Kolang Man movie ni agak penting sebenarnya. Tapi dia punya lakonan tu pada aku agak moderate. So kadang-kadang bila ada interaction antara Kolang Man dengan Inspector Sahab tu, ada satu, dia dalam storyline dia tu ada satu macam
main event jugalah yang melibatkan Inspector Sahab ni, dia macam kurang sampai sikit lah part tu. Okay, ini mungkin kekurangan cerita ni disebabkan acting skill actor yang melakonkan watak Inspector Sahab ni, dia macam maybe agak moderate. So dia macam tak sampai sikit orang kata chemistry between Keluang Man and Inspector Sahab tu. Tapi aku boleh kata masih boleh terima lah. Okay, so I would say that is a minus point untuk filem ni. Agak kekurangan untuk cerita ni, tapi pada aku dimaafkan sebab benda-benda lain aku masih enjoy macam tu lah. So ya, point ketiga, acting skill tadi. Tapi ada aku masukkan sikit kekurangan filem ni juga melibatkan acting skill juga. So tengok watak lah, okay? Sebab ada certain minor characters ataupun extra ada yang macam kaku sikit. Tapi tu aku kata dia macam dia banyak yang on par, banyak yang bukan on par. Dia banyak yang dekat border tau. Dia macam hampir-hampir cringe, hampir-hampir kaku. Macam lakonan tu hampir-hampir kaku ataupun lakonan tu hampir-hampir teruk tapi tak sampai. Dia macam almost there but not there. Dia macam tengah-tengah, almost lah. Dia dah hampir-hampir nak jadi teruk tapi dia still okay lah macam tu lah. So yeah, okay. So itu untuk acting lah. So point keempat kenapa aku sangat-sangat suka filem Keluang Man ni adalah sekejap aku lupa. Okay, soundtrack. Yes. Aku sangat-sangat suka soundtrack cerita ni sebab dia banyak membawa lagu-lagu yang menggambit kenangan, evergreen and memorable. Aku boleh bagi contoh terus. Contoh macam lagu Fiona, lagu yang Fiona kau macam pelik kan. Cerita action tiba-tiba masuk lagu Fiona tercipta lain kan. Lagu tu kan macam tak, kau rasa macam tak kena kan, tapi kau tengok cerita ni kau akan rasa macam benda tu kena sangat. Sebab macam dia berkait dengan komedi yang ada dalam cerita ni. So kau tengok sendiri lah. Okay? Ada lagu Fiona, ada lagu Mentera Semerah Padi, lagu Terhangat di Pasaran KRU, ada lagu apa lagi ya? Banyak basically lagu-lagu yang evergreen daripada penyanyi-penyanyi Malaysia. Pada aku filem ni berjaya mengangkat nilai-nilai yang ada pada yang ada dalam Malaysia lah. Nilai-nilai yang kalau kau tengok sebagai Malaysians, kau akan macam tu. Kau tengok kau akan ni lagu tu, ni pelakon tu, ni pelakon. Faham tak? So benda tu ada dalam filem ni. Dan membawa kepada point aku yang kelima, kenapa aku suka cerita ni adalah nostalgic value dia. Okay, nostalgic value dia tu memang sampai lah. Okay, first kenapa nostalgic value ni adalah disebabkan berjayanya dia mengadaptasikan Keluang Man daripada segi animasi tu. Okay, I would say memang apa yang kau tengok kat segi animasi sebelum ni, kau dapat lah dalam filem ni, tapi better. So itu benda tu menggamit kenangan kau yang lalu masa kau tengok Keluang Man dulu lah. So nostalgic value tu datang daripada situ. Second, datang daripada macam aku cakap dia, soundtrack yang lagu, and mostly lagu-lagu tu lagu-lagu evergreen, basically lagu-lagu lama, tapi kalau kau dengar sekarang pun kau masih ingat dan kau masih boleh nyanyi sekali, kau boleh sing along sebab kau hafal. So benda tu pun membuatkan nostalgic value filem ni lebih tinggi. Lepas tu dengan macam ada banyak reference yang macam dia ada even reference ke siri animasi yang main seiring dengan Keluang Man sebelum ni, which is Usop Sontorian. Dia bukan reference tau. Dia okay, ada reference ke Maria Mariana lah, apalah. Dia banyak reference ke lagu dan filem-filem lain dalam Malaysia yang evergreen. So benda tu membuatkan filem ni ada nostalgic value dia. Macam tu. So and macam Usop Sontorian tadi, okay, yang tu membawa ke point aku yang ke-6, which is casting dia. Okay, casting dia. Aku boleh kata casting dia boleh kata A-list lah. Macam kau tahu, ada Nasti, ada Remy Ishak, ada Roshamno. Nampak macam 3 orang tu juga yang nama besar. Tapi sebenarnya banyak cameo-cameo yang berlaku, yang tampil dan hadir dalam cerita ni. Menjadi cameo yang keluar dalam 2-3 saat. Jadi watak-watak yang keluar sekejap je. Tapi mostly pelakon-pelakon yang kau tengok, ni pelakon. Oh ni Nadine, tapi dah keluar trailer kan. Okay, ni Nadine Nasar. Okay, ni Emily Henderson. Oh ni Egala. Macam banyak pelakon-pelakon macam tu. And dan Usop Sontorian tadi pun bukan reference je tau. Usop Sontorian tu datang sebagai macam cameo juga dalam cerita ni. So mesti kau pelik macam mana Usop Sontorian yang animasi tu
nak cameo dalam filem live action. Kau tengok sendiri lah baru kau tahu. Okay. And even Keluang Man versi kartun jadi cameo kat cerita ni. So macam gila lah. Cerita ni memang gila lah. Okay, so memang casting memang padu. So aku sangat-sangat suka. And bawa ke point ke-7. Kenapa aku suka cerita ni adalah sebab CGI. Yes. Okay, CGI dia cantik sebenarnya. Sejujurnya pada aku CGI dia mostly, okay, most of the scene yang menggunakan CGI cantik, except, okay, ni tambah lagi satu kekurangan di cerita ni, except for when dia gunakan CGI tu untuk watak bebe. Okay, watak bebe ni watak apa? Watak kucing. So to be honest lah, okay, kalau ada penambahbaikan untuk filem ni adalah aku rasa watak bebe atau watak kucing tu boleh dibuang sebab watak tu tak penting untuk storyline atau plot cerita ni. Tapi ditambah mungkin untuk jadikan sebagai comic relief. Tapi pada aku tak perlu pun ada comic relief lain selain pada watak Borhan tu sendiri. Sebab watak Borhan tu sendiri pun dah kelakar. Dan watak kucing ni macam watak dia sebagai comic relief tu pun macam tak sampai sangat. Sebab aku faham dia gunakan dia buat bebe ataupun watak kucing oren ni sebagai CGI sebab dia nak tunjukkan expression muka yang kalau kucing real buat tak boleh. Macam tu. Tapi pada aku benda tu macam mencacatkan sikit filem ni disebabkan each time si bebe ni keluar nampak CGI dia tu macam nampak lah benda tu tak real. So benda tu macam mengacau sikit basically quality cerita ni lah. So I would say kalau watak bebe tu pun dikeluarkan daripada filem ni, pada aku tak apa. Tak apalah, macam maybe lah dia masukkan tu just sebab nak bagi nostalgic value tu jugalah kan, nak bagi watak yang maksudnya dalam siri animasi dia ada kan, bebe ni sebagai kucing yang Borhan selalu main. Tapi kalau aku tak pasti lah ada ke tak sebenarnya sebab aku pun dah lupa. Tapi maksudnya watak tu sebenarnya kalau tak ada pun tak apa lah basically watak kucing tu. So itulah aku rasa itu kekurangan untuk cerita ni. Tapi selain pada bebe tu, CGI lain pada aku cantik. Cantik dan nampak basically dia membantulah dalam contoh macam ada dalam certain fighting sequences tu kita tahu benda tu diguna CGI tapi benda tu membantu untuk membuatkan fighting sequence dia nampak lebih cantik lah. So aku suka je lah CGI dia except for bebe tadi. Okay, membawa kepada point ke-8 aku is fighting sequence dia lah. Fighting sequences dia. Okay, fighting sequences dalam cerita ni best sangat best untuk tengok. Very exciting, very thrilling walaupun macam most of the time nampak macam most of the time dia kadang-kadang di zoom terlampau dekat, lepas tu banyak slow mo tapi benda tu nampak cantik, nampak thrilling lah, nampak exciting. Bila dia slow mo tu pun nampak fighting tu lebih cinematic. So aku suka tengok. So aku macam dan kalau nak cakap pasal kekurangan dia, maybe kekurangan dia adalah kurang fighting sequence. Aku nak lagi basically kalau nak tambah baik lagi untuk Keluang Man 2 nanti, banyakkan lagi fighting sequence dia supaya macam kita dah lebih exciting tengok cerita ni. Tapi aku faham sebab ini filem pertama dia, so dia nak fokuskan pada storyline, nak cerita pasal backstory Borhan lagi dan sebagainya, and nak set up untuk Keluang Man 2, nak masukkan Tiong Man lagi apa semua. So aku faham lah kenapa dia lebihkan storyline. Tapi yalah, storyline tu lebih penting sebenarnya. So fighting sequences ya Allah, apa banyak sasu ni. Fighting sequences dia memang cun lah pada aku. Aku sangat puas hati. Okay, walaupun tak segempak Blood Brothers, tapi still exciting. Macam cakap aku, okay. And masuk ke point ke berapa dah? 8 ke 9. Oh, cinematography guys. Cinematography dia cantik gila weh. I mean like the whole setup lah. Basically cinematography, the whole setup of the film memang nampak very high production value. Nampak filem ni ada budget yang tinggi. Okay. Kau tak payah cakap lah pasal scene-scene letup-letup dalam filem ni. Okay, tapi setup cerita ni even macam dekat dia punya pekan tumpoi tu sendiri, okay, pekan buatan tumpoi tu sendiri nampak real, tak nampak macam KL pun sebab dengan all the setup yang macam a bit pinkish kan, basically dia nak samakan dengan tema warna baju Keluang Man lah kan, warna pink kan. Nampak pekan tu nampak real, pekan tumpoi, walaupun sebenarnya tak ada kan dekat real life kan, it's a made up world kan, tapi nampak real. So setup dia tu nampak mahal. And cinematography dia tak cakap lah, memang cantik. Memang
basically membantulah untuk membuatkan filem ni tak nampak murah. Nampak filem ni nampak ada kualiti dia tu sendiri. Okay, so yeah. So to conclude, dah panjang sangat ni aku bebel, tapi mostly banyak aku, sorry lah kalau banyak diam ke, banyak aku starter kan, sebab aku excited sangat. Okay, to conclude, okay, Keluang Man yang diarahkan oleh Anwari ni is a successful adaptation, and filem ni berjaya mengangkat Keluang Man ni dan menonjolkan the epicness of watak Keluang Man ni sendiri. Kau boleh nampak Keluang Man ni sebagai satu watak superhero Malaya yang sangat epic, yang sangat hebat. Contoh basically, aku rasa filem ni berjaya lah mengangkat Keluang Man ni sebagai satu superhero Malaysia. So the only thing yang aku kecewa adalah, dan aku harapkan sangat satu hari nanti akan jadi, adalah Keluang Man akan bergabung dengan Cicak Man dah jadi Avengers Malaysia. Macam tu. Sumpah aku nak macam tu sebab macam sebelum ni, sebelum aku buat review ni aku cakap kan, harap-harap filem Keluang Man ni kalau dapat level Cicak Man pun padan lah. Tapi dapat lebih guys. Pada aku dapat lebih, and I was hoping one fine day kita akan dapat our own Avengers movie di mana ada Keluang Man, ada Cicak Man. Takkan kita nak left out Cicak Man weh. Cicak Man tu our first superhero, and bukan, dan storyline dia pula best. Macam tu. So such a waste lah kalau tak masuk kan. So yeah, aku tak tahu, maybe aku punya review ni tak sependapat dengan korang bila korang tengok nanti. Aku jujur je, maybe aku bias sebab aku memang peminat superhero film, and maybe aku bias sebab aku ni sangat support filem tempatan. So yeah, pandangan masing-masing. This is my opinion, tapi aku really enjoy the film. Aku rasa even aku keluar tu aku rasa excitement tu masih ada sampai sekarang. So benda tu menunjukkan yang filem ni best lah. And aku tadi pergi tengok dekat wayang yang agak dekat mall yang agak sendu. The only thing that still alive dekat mall tu adalah wayang tu je. Dan untuk mall yang macam tu, tapi hall dia banyak orang, walaupun tak penuh tapi banyak orang, itu menandakan filem tu best, bagus, and boleh jual lah. Boleh box office juga. Maybe lagi banyak pada Blood Brothers, maybe boleh sampai level Mat Kilau, tak tahu lah kan. Dari segi kutipan lah maksud aku. So, and by the way, end credit scene dia ada satu je. Tak perlu tunggu sampai habis. Dia ada satu je. And of course, dia tease the thing yang kau nak tu lah. Aku tahu kau nak apa. Sebab aku pun nak benda tu, dan dia dah tease lah dekat end credit scene tu. Tapi ada satu je. Dah habis satu tu kau belah tak payah tunggu. Aku tunggu tadi tak ada. So yeah, rating. Rating untuk filem Keluang Man, I will give a rating of Infinity. Okay, Infinity out of 10. Basically, out of this world lah untuk filem ni. Okay, so jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.